Kalau buat report marketing bulanan, apa metrik sebenarnya yang kita patut tengok? So, dia ada banyak teori, banyak matrix yang kita boleh refer. Kita boleh refer ROAS, kita boleh refer lifetime value, kita boleh refer macam-macam. Saya punya saranan, refer benda yang kita faham. Banyak business owner, dia bukannya faham semua metrik. Tapi bila dia tengok semua metrik, dia dah pening lah. Pada saya, tengok 3 benda je. Kita tengok 3 benda. Adakah message, ads, content yang kita buat ni, dia reach ramai orang? Berapa amount yang kita reach? So, daripada amount yang kita reach, kita target berapa persen akan show interest. Show interest tu dia ada banyak cara. Boleh jadi CTA, click to ads, dia boleh jadi macam-macam lah. Landing page value kalau kita ada website, dia bergantung kepada bisnes. Sebab apa? Kita nak tengok berapa orang yang interested nak jadi leads. So, bila berapa orang jadi leads, kita tengok daripada leads, berapa persen conversion kita. Daripada situ, kita tahulah berapa ramai yang kena tengok supaya dia jadi leads. So, berapa ramai leads kena ada supaya dia ada conversion. Dan daripada conversion tu, macam mana nak buat dia repeat, macam mana yang tak convert tu untuk kita follow up dia. Bagi saya, at least kita kena tengok benda ni. Kalau kita tak tengok semua matrix yang ada dekat ads tu pun, at least faham 3 perkara ni pun okey.